ada event masuk? Bos pas. Pas? Pas. Pas tak ada lah. Tak ada. Tak ada, just dekat sana visitor saja. Sini ada di. Okey. Minggu lepas pun ada pergi masuk. Pas. Okey, sini ada. Ya, ya. Thank you, bos. Actually hari ni kita nak tengok event tapi lambat dah habis dah. Sebab tadi ada kerja. Sebab datang pun dah pukul 6 suku. Dia orang dah packing dah. Tak ada apa dah. Setiap minggu ada event kat Sepang ni. So tak apalah, next time kita datang lagi. Next time kita datang lagi sini untuk tengok event. Yang penting masuk sini percuma. Ni percuma ni. Bukan senang nak masuk dekat depan ni. Kalau F1 ni depan ni dah beribu bayar seat ni. So hari ni kita masuk percuma guys. InsyaAllah minggu depan kita datang lagi lah, tengok apa yang ada menarik dekat Sepang. Okay guys, hari ni sebenarnya kita nak tengok event apa tapi sepatutnya kita datang awal lah, ni dah habis dah. So event diorang dah siap kemas-kemas. So tak ada rezeki untuk kita tengok event hari ni. So tak apa, stay tune, minggu depan kita datang lagi dekat Lita Sepang. Setiap minggu ada event racing kereta dekat sini. Ni first time saya masuk sini biasa kalau F1 dekat sini, nak masuk sini pun tiket dah berapa ribu dah bayar. So hari ni merasa lah duduk sini first time dekat Lita Sepang. Okay, stay tune. So memandangkan perlumbaan dah habis, kita pergi pusing-pusing lah. Apa bunyi macam kentut dia kereta tu? Oh. Ni kalau ada event MotoGP ataupun F1 penuh ni. Kita tengok apa yang ada round-round sini ya. Tak ada kafe ke dalam ni? Kafe ke? Ni semua salah Miji sebab lambat. Yelah. Terus masak, tak nak masak. Aduh. Lambat lah guys, minggu ni tak ada rezeki kita nak tengok free show. Tapi tak apalah, kita datang tengok-tengok ada. Wah ni dia punya kokpit F1 mengah. Tu sini ada lagi. Oh yo. Oh kat sini lah. Ada lagi lah. Tapi dah nak habis. Ni lah kereta yang dulu. Ferrari. Push Ferrari lah guys. Kita tengok dari atas. Ferrari. Tengok dari atas tak? Sini pun okey. Tapi sana tak boleh masuk lah. Ferrari guys. Sana Ferrari. Banyak Ferrari. Ferrari. Ada orang. Dah siap. Kita try naik atas. Mengah ni. Naik atas tengok apa yang ada. Lita Sepang. Ada lagi ni. Tu penyampaian hadiah tu sana. Penyampaian middle. Okay guys, ni. Oh lama. Oh sini tempat yang race dia tu. Ni line dia. Ni utama je lah. Utama dia. Race kat sini. Oh kokpit dia kat sini. Oh lama, syok ah. Bagus lah, dah kita dekat Sepang. Boleh kita tengok kereta. Tu lah. Sana airport KLIA. Landing. Oh landing ke tu. Landing time. Landing kan tu.
Oh, landing lah. Landing time. So now kita berada di kokpit Ferrari. Ada event hari ni, tapi lambat datang lah, nak habis dah. Diorang dah bagi hadiah tu, penyampaian hadiah. Tu dah tak sampai malam. Malas ke mana? Okey, ni antara kereta-kereta yang dah habis race tadi. Ada Ferrari, ni semua Ferrari. Yang biru tu. Harga juta-juta ni. Pok. Berkepuk-kepuk bak kata Azwan Ali. Berjuta-juta, berbilion-bilion. Kau mampu. Lawa, yang paling lawa warna Warna biru tu. biru ke? Tu biru tu dia macam lain pada lain. Warna merah putih ni kan selalu nampak biru tu. Yang kuning tu lah. Biru, kuning. Hijau. Carol main motor kat sini lah, Carol. Carol main motor kat sini. Okay guys, kita bawa you all semua jalan-jalan dekat dalam litar Sepang ni, memandangkan dah habis event. Kita bawa you all jalan-jalan lah. Bukan senang nak masuk sini ni. Masuk sini kena bayar, tapi hari ni kita masuk free saja. Besar jauh dari ujung. Mana dia orang punya penyampaian hadiah? Ujung sana tadi. Wow. Kita dengar dari jauh je lah. Sini ke? Mana dia? Kita tengok ke sana tadi. Crank, crank. Oh, sana tu. Penyampaian hadiah. Ya halah. Gigih kita ni nak datang nak tengok juga. Walaupun dah habis. Okeylah. Jalan-jalan kaki, brisk walk. Masuk dulu sini. Dah habis dah guys. Kosong dah, tak ada orang. Itu dia. So sampai-sampai sudah habis. Car number 22, TD Racing, Luke Antonetto. In second place, car number 12, TD Racing, Tengku Jalil. Oh, Tengku Jalil. Anak Sultan Johor. Ha, Tengku Jalil. Oh, anak Sultan Johor. Ha. Ha tu, Tengku Jalil. Wah, Tengku Jalil lah. Tengku Jalil guys. And the champion Tengku for Jalil. race 8, round 4, Pro-Am category. Car number 60, Stratos Motorsport, Tengku Jalil. Putra Adam Halim Wazam. Anak Sultan Johor nombor 2, tak tahu. Ini nombor 1. Tengku Jalil nombor 2. Tengku Once Jalil again, nombor we'd like to 2. invite, first of all, Mr. Fariza Hassan, Managing Partner, Harold Sports, to present the trophy to the third place winner. Next up, Mr. Jason Chong, CEO of KW Automotive Malaysia and Race Room Asia, to present the second place award. And once again, we would like to invite Ms. Tamia, Marketing Manager, Bridgestone Malaysia, to present the first place award. Tak nampak sangat. And now a photo with our winners as well as our presenters. Ha.
presenters, and now just a photo of the drivers, of the winners on the podium. Congratulations to all the drivers. And the champion for race 9, round 5, car number 53, TD Racing, Lester Neo. Bawah ada kereta. Safety car kot. GTR. Once again, we'd like to invite Mr. Farizal Hassan, Managing Partner, Haro Sports, to present the third place award. Tak ada orang, kita duit kita je dengan sana. Dah habis dah. And now we'd like to invite Mr. Jason Chong, CEO KW Automotive Malaysia and Reach from Asia, to present the Dah second habis place dah. award. Kita dah terlambat lah hari ni. Last but not least, we'd like to invite once again Healing-healing Mr. dekat Nick, Lita Sepang. Reach from Malaysia, to present the first place award. Healing. Okay lah, merasa kat duduk sini. Ni kalau ada race ni berapa ratus berapa ribu dah bayar ni. Another photo with the presenters. Guys, kita nak balik dah. So event tak ada, kita jalan-jalan je lah. Brisk walk, kata brisk walk kan. Jalan-jalan dalam Lita Sepang. Kita orang ni dah lah first time masuk tapi masuk dapat free lah. Okey kan. Ni pintu masuk dia. Pintu masuk Lita Sepang. Ni kalau masuk ni kena bayar ni. Di hari ni rezeki dapat masuk percuma. Kita ni sebenarnya banyak benda dapat percuma kan. Parking percuma. Betul. Banyak kita dapat benda free. So ni parking dia kat luar ni. Untuk pintu masuk dia. Gate 15 tu. Okay, kita parking. So kita nak balik dulu. Bukan balik lagi. Apa dia? Orang tu baru masuk. Baru masuk. Abang tu pun baru sampai. Dah habis bang. So kita nak pergi lepak minum lah. Lepak minum dulu petang-petang ni. Okay guys, jumpa lagi untuk next video. Jangan lupa like, subscribe channel Andy Berjakok TV. Bye bye. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Okay guys, kita nak balik dulu. Bukan nak balik, kita nak pergi minum. Kita minum, cari kafe kejap. Ni kat luar. Okay, bye bye. Jumpa lagi. Okay guys, hari ni kita dah sampai ke kafe Apa Khabar Coffee. Apa Khabar Coffee ni dia 24 jam buka. So ni saya punya air, cappuccino hot, dan ni Miji punya. Wish, asal berat ni. Saya punya ringan saja. Ini punya banyak foam. Ni green tea hot. Saya punya ringan je. Ni tempat kita selalu lepak dekat sini. Tak ramai orang. Walaupun maghrib. Belakang tadi ada surau, boleh solat juga. Ni 24 jam buka. So tempat ni best lah lepak sini. Tenang, santai. Tapi kadang ramai orang, kadang tak ada orang. Mungkin lepas maghrib kot. Tadi saya solat je kat surau belakang. So kita lepas pergi Lita Sepang tadi, lepak dekat sini minum-minum. Pot biasa kita. Okay guys, jangan lupa subscribe kita punya channel YouTube Andy Berjakok TV. Jumpa untuk next video. Bye bye.